Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Quantum Nexus dan saya Aina Nuzara binti Zainal. Setiap kali Ramadan, bazar dipenuhi berbagai juadah. Namun selepas waktu berbuka, sejumlah besar makanan tidak terjual dan akhirnya dibuang. Ironinya, Ramadan mengajar kita tentang kesederhanaan dan mengelakkan pembaziran. Di Malaysia, hampir 40% daripada sisa perbezaan harian ialah sisa makanan. Apabila sisa ini dihantar ke tapak pelupusan, ia akan mereput dan menghasilkan gas metana, gas rumah hijau yang 25 kali lebih kuat berbanding karbon dioksida dalam menyumbang kepada perubahan iklim. Persoalannya, adakah sisa makanan ini benar-benar sampah atau sebenarnya ialah sumber tenaga yang belum dimanfaatkan? Saya, Nur Ali Alisha, akan menerangkan tentang huraian fakta. Di peringkat global, hampir 1/3 makanan yang dihasilkan setiap tahun dibazirkan. Pembaziran ini menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Apabila sisa makanan mereput di tapak pelupusan tanpa oksigen, ia menghasilkan gas metana, iaitu gas rumah hijau yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida dalam memerangkap haba di atmosfera. Di Malaysia, sisa makanan merupakan komponen terbesar dalam sisa pepejal harian. Pada musim perayaan termasuk Ramadan, Tahun Baru Cina maupun perayaan lain, jumlah ini meningkat dengan ketara. Ini bukan sekadar isu kebersihan, ini isu perubahan iklim, kelestarian serta tanggungjawab bersama. Saya, Nur Ali Alisha, akan menerangkan tentang huraian fakta. Di peringkat global, hampir 1/3 makanan yang dihasilkan setiap tahun dibazirkan. Seterusnya, saya Nur Hajar akan menerangkan tentang sudut pandang sains. Namun dalam setiap krisis, tersimpannya satu penyelesaian. Sisa makanan mengandungi tenaga kimia dalam bentuk bahan organik. Melalui proses penguraian anaerob, iaitu proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisma tanpa oksigen, mikroorganisma boleh menukarkan bahan ini kepada biogas. Gas tersebut boleh dikawal dan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Menurut hukum keabadian tenaga, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Tenaga hanya berubah bentuk. Jika tidak diurus, ia menjadi pencemaran. Jika diurus dengan ilmu, ia menjadi sumber tenaga. Namun, yang manakah pilihan kita? Dan saya Nur Imamani akan menerangkan tentang cadangan inovasi berkaitan dengan masalah yang dihadapi, iaitu topik kami, Ramadan tanpa pembaziran mengubah sisa menjadi sinar harapan. Jadi, kumpulan kami memperkenalkan Ramadan Smart Bicycle System, iaitu sebuah sistem penguraian anaerobik berskala komuniti yang direka khas untuk kawasan bazar Ramadan dan surau. Jadi, seperti yang kita ketahui, proses penguraian anaerob bermaksud proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisma tanpa oksigen. Hal ini kerana mikroorganisma boleh menukarkan bahan-bahan seperti sisa makanan kepada biogas. Jadi, sisa makanan akan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam tangki tertutup tanpa oksigen. Di dalamnya, mikroorganisma akan menjalankan respirasi anaerob. Proses ini menghasilkan biogas yang kaya dengan metana. Melalui prinsip fizik, tenaga kimia dalam gas tersebut ditukarkan kepada tenaga elektrik menggunakan penzana mini. Lampu yang menyinari bazar pada waktu malam akhirnya boleh dijana daripada sisa makanan itu sendiri. Dan sisa akhir yang tinggal akan menjadi bazar organik untuk kebun komuniti. Jadi, sistem ini dibina berdasarkan teknologi biogas digester yang sudah digunakan di banyak negara seperti India dan Afrika Timur. Jadi, ia mengambil sisa makanan dan melalui proses anaerobik yang dikawal. Hal ini menghasilkan biogas yang boleh digunakan untuk menjana tenaga serta bazar organik untuk komuniti. Saya, Naili, akan menerangkan tentang kekuatan saintifik dan impak masa hadapan. Secara rangkumannya, inovasi ini berasaskan 3 prinsip sains, iaitu yang pertama, prinsip biologi, iaitu respirasi anaerob oleh bakteria metanogen. Yang kedua, prinsip kimia, iaitu pembentukan gas metana dan karbon dioksida. Yang ketiga, prinsip fizik, iaitu penukaran tenaga selaras dengan hukum keabadian tenaga. Sains membuktikan bahawa tiada tenaga yang hilang, ia hanya berubah bentuk. Bayangkan jika setiap bazar Ramadan di Malaysia menggunakan sistem ini. Ribuan tan sisa dapat dikurangkan. Pelepasan gas rumah hijau dapat dikawal, tenaga alternatif dapat dijana.
Dan masyarakat dididik tentang tanggungjawab terhadap alam sekitar. Ramadan bukan lagi bulan pembaziran tetapi bulan transformasi. Dengan ini, inovasi ini menyokong SDG 2 iaitu pengurangan pembaziran makanan, SDG 3 perlindungan kesihatan manusia, SDG 6 memelihara sumber air, SDG 7 menjana tenaga bersih, SDG 11 membina komuniti lestari, SDG 12 penggunaan bertanggungjawab serta SDG 13 tindakan terhadap perubahan iklim. Maka ini bukan sekadar projek sekolah tetapi ini adalah model komuniti masa hadapan. Ramadan mengajar kita bahawa setiap nikmat adalah amanah. Setiap makanan yang dibuang sebenarnya menyimpan potensi tenaga. Bayangkan jika setiap lebihan juadah mampu menerangi sebuah kawasan. Bayangkan jika setiap sisa menjadi sumber. Pembaziran bukan pengakhiran nilai. Ia adalah peluang untuk transformasi. Kelestarian tidak bermula di makmal. Ia bermula dalam komuniti dan ia bermula dengan kita. Pada pendapat saya lah, tangki pengurangan anaerobik boleh ditambah baik dengan memasang sensor automatik untuk memantau suhu dan pH supaya proses penguraian lebih berkesan. Selain itu, sistem pengumpulan biogas juga boleh dipertingkatkan agar gas metana yang terhasil dapat digunakan sebagai sumber tenaga. Tangki juga perlu menggunakan bahan yang tahan karat supaya lebih tahan lama. Akhir sekali, penyelenggaraan berkala, schedule maintenance penting untuk memastikan tangki sentiasa berfungsi dengan baik dan tidak mencemarkan alam sekitar.